Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, para guru, para hadirin serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Para hadirin, jikalau kita melihat di sekeliling kita pada hari ini, tersegat indah bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Namun, pernahkah kita semua terfikir bagaimana bangunan-bangunan tersebut dapat berdiri kukuh menentang badai dan ribut? Adakah kerana keajaiban yang dimiliki para jurutera? Tidak. Bangunan-bangunan tersebut dapat berdiri teguh kerana adanya pasak bumi serta tiang-tiang konkrit yang tertanam sebagai asas pembinaan. Begitu jua dengan negara kita. Tidak akan mampu adanya sebuah negara Malaysia yang dapat berdiri megah di persada dunia jika tiang negara kita iaitu perpaduan tidak wujud. Bak kata orang-orang dahulu, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Sesungguhnya, peribahasa ini bukan sekadar peninggalan warisan bangsa, tetapi juga merupakan nadi kepada kelangsungan sebuah negara. Negara bangsa hanya mampu dibina di atas landasan perpaduan, kepercayaan serta rasa cinta terhadap tanah air. Oleh itu, berdirinya saya di sini pada hari ini adalah untuk menjemput anda semua berfikir sejenak mengapakah rukun negara begitu penting kepada Malaysia. Hadirin yang saya hormati sekalian, rukun negara bukan sekadar 5 prinsip yang sengaja direka-reka oleh para pemimpin. Sebaliknya, rukun negara adalah ideologi kebangsaan yang diperkenalkan selepas peristiwa hitam pada 13 Mei 1969 yang berlaku di tanah air kita. Prinsip rukun negara dibina bagi mengembalikan perpaduan kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Penghayatan rukun negara sebagai asas perpaduan. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sedar bahawa prinsip rukun negara bukanlah hanya untuk dipamerkan, tetapi agar dapat menjadi panduan kepada setiap rakyat Malaysia supaya dapat hidup di bawah satu bumbung secara harmoni. Apabila setiap daripada kita tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira perbezaan ideologi politik maupun perbezaan budaya, dengan menghayati prinsip-prinsip rukun negara, maka benteng pertahanan antara kita akan semakin kukuh. Sebaliknya, jikalau kita mengabaikan kepentingan penghayatan rukun negara, maka akan lahirlah keadaan yang digambarkan oleh sang peribahasa, iaitu bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Warga dewan yang dirahmati Allah sekalian, isi seterusnya yang ingin saya tekankan ialah peranan generasi muda dalam menghayati prinsip rukun negara. Generasi muda yang anda lihat pada hari ini adalah sang pewaris yang akan menentukan ke mana hala tujunya negara Malaysia. Sebagai salah seorang yang bakal memimpin, sudah menjadi tugas saya untuk menghormati kaum lain dan menjadi penyatu bangsa. Cabaran perpaduan pada era ini bukan lagi berbentuk peperangan secara fizikal, namun ia hadir melalui dunia maya. Di zaman serba digital ini, penyebaran berita palsu yang dapat memecah belah antara kaum serta agama semakin membimbangkan. Lihat sahaja di platform digital hari ini, kadang-kadang isu sekecil keruman sahaja diperbesar-besarkan. Komen berbau kebencian sengaja dilemparkan tanpa memikir sensitiviti kaum lain. Segala maklumat yang kita dapati daripada internet perlu kita kupas satu persatu agar kita tidak termakan akan umpan individu berfikiran tunggal. Jangan disebabkan nila setitik rosak susu sebelanga. Hadirin semua, izinkan saya untuk meneruskan kata-kata. Sebuah negara bangsa tidak akan pernah wujud jika hanya diusahakan oleh pemimpin. Kita berbeza kaum, berbeza budaya, serta berbeza kepercayaan. Perbezaan ini bukan menjadi alasan untuk kita berpecah belah. Sebaliknya, keunikan inilah yang menjadikan Malaysia
sebuah negara yang indah di mata dunia. Pemupukan sikap toleransi bukan sesuatu yang dapat kita pupuk di saat kebencian sudah terisi di dalam hati. Tetapi ianya bermula sejak di bangku sekolah lagi. Sebagai contoh yang dapat kita ambil ialah pelajar sekolah kebangsaan. Di dalam satu kelas, terdapat pelajar yang berbeza kaum, berbeza agama, yang berusaha bersama-sama mendapatkan ilmu. Keadaan ini secara tidak langsung akan mewujudkan perasaan toleransi di dalam diri masing-masing. Seperti yang pernah diujarkan sang pepatah, meletur bulung biarlah dari rebungnya. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan bahawa tugasan agung membina negara bukan sahaja tanggungjawab para pemimpin, namun ia adalah amanah untuk kita semua sebagai rakyat untuk bekerjasama mewujudkan negara bangsa. Janganlah kita sekadar berpeluk tubuh melihat keretakan yang melanda anak watan. Sadarlah wahai hadirin, runtuh tiang, hilanglah tempat kita berteduh. Jangan sampai nasi menjadi bubur, barulah anda semua sedar. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Sebelum saya melabuhkan tirai, terimalah serangkap pantun yang ringkas daripada saya. Berdayung sampan ke muara sungai, singgah membeli kain selendang. Bersama membina negara bangsa, rakyat harmoni negara cemerlang. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.